So saya tak nampak threads Puan Syahirah. Dia bertanya macam mana nak buat bisnes untung bukan sales, untung juta-juta. Kena buat bisnes ke ataupun servis. Dan dia dah betul lah. Yang penting mesti kan ada sistem. But how? So kebetulan semalam ni saya dah buat satu video macam mana nak capai sales 1 ke 10 juta dengan marketing yang bersistem. Tapi dia bincang ni soal untung. Dan memang betul. Memang saya bantu founder untuk bina sistem dalam bisnes, especially in marketing departments. Tetapi konsep sistem sama je. Marketing departments and then sales and then operation. Okay, kembali kepada soalan. Saya tak nak ulas daripada segi sistem. Sistem tu bahagian hujung. Dia adalah step yang ketiga. Step yang kedua adalah kita all out buat marketing. Let's say lain adalah marketing. Step pertama adalah pre-marketing. So saya nak kupas isu pre-marketing. Benda yang kita patut settlekan dan untuk mencapai untung, let's say ke arah juta-juta. Produk dan servis, profit margin dia berbeza. So profit margin yang sihat by default in general in produk physical ialah roughly dalam 20%. Bermaksud kalau sales anda 1 juta, 20% adalah 200,000 untung after tolak all cost. Tapi kalau anda buat servis, roughly tak sama semua ni, tapi roughly average servis yang memang jual servis yang agak mahal, roughly profit margin mereka dalam sekitar 60%. Bermaksud, let's say kalau sales anda 1 juta, after tolak all cost, 60% bersamaan dengan 600,000 profit. So, sales 1 juta, tapi profit margin yang berbeza. So, let's say lah servis tadi dah 600,000. Anda perlukan lagi 400,000 untuk nak capai untung 1 juta. And then, roughly, dia just perlu naikkan sales dia daripada 1 juta kepada 2 juta, dia dah ada roughly 1.2 juta profit margin. Tetapi untuk physical products tadi, 200,000, dia perlukan lagi sales 5 kali ganda, dia perlukan 5 juta sales untuk mencapai 1 juta untung. Tapi profit margin is always berubah, and saya tak nak bercakap pasal sistem, tapi kita kena optimizing cost dulu waktu kita nak scale. Dan itu yang saya bantu dalam saya punya Inner Circle program. You can check it out in the link.